Ini dia cuba minta. Ada orang hantar lah, Sofi. Apa tu? Buka kan, Pi? Ada orang hantar. Siapa di send delivery? Ada orang hantar delivery. Masya Allah. Oi. Oi. Someone send over delivery. Mana dia pun ketat dan mampat. Ketat dan mampat. Saya pun tak boleh buka. Wah. Okey. Wah. Wah. Oh my god. Steak ni steak. Steak. Ni apa? This is steak and ni black pepper sauce lah. And then with tomato, potato punya dressing. Lagi satu apa? Ni macam platter. Oh, ni platter. Alamak, Masya Allah, platter dia. Ada itik roasted. Ada itik salai Ada ni lamb, kambing And then beef, platter lagi Dia ada dia punya sauce and everything. Ada dia punya pita bread. Bawah dia ada nasi Arab. Nasi Arab untuk kita berbuka puasa nanti. Macam ni berapa ni? Ni tak tahu pula, nanti saya call dia. Ni untuk kita buka puasa. This one for us to breakfast. Saya tak tahu pasal apa diorang hantar tiba-tiba. Saya dah tahu box ni, platter ni daripada Salai Singapore Salai Singapore. Dulu saya pernah pergi restoran dia, okey. Restoran dia dekat number 5 Dunlop Street. Okay, kat sebelah Masjid Kafur. Masjid Kafur, the very old antique mosque nampak. Okay, ini platter, 2 platter. One platter, okay, platter ni semua $1 $80, 2 $150. Okay. One is $80, 2 is $450. If you order 2, free delivery. If you order individually, kalau awak order 1, delivery dia $12, okay. This one with the smoked duck yang ada salai itik Yang ini platter A. Platter A come with the rice and lamb and the pita bread as well. Dia datang dengan nasi Arab. Ini beef, terus set B. Okay. Belum buka puasa lagi, sabar. Alright, dekat number 5 Dunlop Street sebelah Masjid Kafur. Thank you Salai for sending, Salai Singapore. Thank you for sending this book to us for breakfast untuk berbuka puasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Lah, saya suka roasted duck. Ambil. Ini kentang ni sikit. Ni apa ni, Mami? Kambing. Pakai pisau. Wagyu cakap Panjang macam tu. The Australian Wagyu and besarnya steak dia. Ya Allah. Udah apa lah ni? Ni yang potong panjang. Potong. Kulit kambing. Potong. Bebek. Ni, bebek. Dia bebek bukan bibir. Bebek. Bebek. Nasi dia sedap Mashed potato dia pun sedap. Pita dia lembut. Apa dia sedap? Daging dia. Mashed potato. Kambing sedap, nasi sedap. Semua sedap. Ni bini siapa kat dalam bini interframe. Nasi dia ada buah delima, ada pomegranate ada macam-macam rempah ratus ditaruh kat dalam ni. Yang paling
Important thing is all the beef, which is so nice and tender. Okay, daging dia lembut. Kambing dia pun lembut kan? Ya, kambing dia pun lembut. Kambing dia. Ada Macam tu ni, je. ada knife. Macam tu je. Nampak? Macam tu je buka, nampak? Lembut sangat. Very tender very dia lembut. Yang suka cheese, Alamak, yang suka cheese. suka pedas. Das. Pula tadi cari mustard tak dapat. Bismillah Dah. Hari buka puasa besar ni. Orang ni dah tak makan lauk padang lagi dah. Dah tak makan lauk ni lagi dah. Dah jadi orang buka. Dah jadi makan lauk. Nasi dia sedap. Jadi sedap. Sedap nasi dia, nasi Arab. Ini sedap. The Arabian rice very nice. Lana. Kalau kat Singapura, lepas azan kan, bulan puasa ni, dia main lagu ni. Ya, Very good. Daging dia lembut guys. Ada kuaci sunflower seed, ada almond. Kat mana? Kat nasi dia ada kuaci, ada Almond, ada badam. almond, ada badam. Saya tak sempat lagi nak bongkar. Ada raisin Ada raisin. A lot of nice things, very nice. Anukan kambing Dia dia. dah kena steak, dah kena ni, daging. Bakso ni tinggalkan. Dia dah tak nampak dah bakso dia. Dia punya smoked duck is so good. They deliver to your house dia orang hantar kat rumah awak kalau orang nak buka puasa. So you can order, the line is there. You can tell them it's for fasting month. Then they will send before fasting lah. Tu legai lah. Sedap. Very good. Tadi tu itik salai. Ni apa komen sedap. Sedap. Lembut sangat. Sedap sangat tak boleh cakap. Sedap sangat sampai lupa bakso. Tadi sibuk ke bakso. Tadi nak makan bakso. Dia dah kena ni, bakso dia tinggalkan. Nak tengok. Apa ingatan? Portion ni boleh makan berapa orang? 5 ke 6 orang. 5 ataupun 6 orang can 5 to 6 people It's more than 4 bags. Kalau 4 orang dah banyak sangat. 5-6 orang korang boleh kenduri. Alhamdulillah this one very good price tag for these two large sets A and set B. Punya Wagyu, Australian Wagyu and also Japanese Wagyu. Guys, you must call Salai Singapore. Thank you Salai, terima kasih. Salai is now open, featuring casual dining experience. We started out with the Salai signature platter, featuring a mouth-watering selection of grilled meats. Next, we tried the exquisite poached halibut topped with spiced chili cream. This slow-cooked Salai Irish lamb, drizzled with micro popcorn, is a must-try. Lightly torched steak tartare is fresh and flavorful. For sides, we went for the creamy cheese-loaded nachos that comes with minced Wagyu. Come by Salai for your next